Betapa besarnya nikmat Allah bagi ingatan ni. Masih ada nilai ni hubungan kita ni adik-beradik, anak beranak, suami isteri ni sebab masih ingat. Ada nilai tak? Sekiranya isteri tu dah tak ingat tu suami dia. Awak ni siapa? Awak ni siapa dia? Padahal dulu dia mati-matian nak cinta orang tu. Sampai masa awak ni siapa? Ada seorang pakcik tu tuan puan. Masya Allah, pengetua sekolah. Kira hebat lah. Kira berpelajaran tinggi. Pengetua sekolah, guru besar tuan puan. Tapi tengok manusia. Yang namanya manusia. Sama kita besok. Yang namanya manusia. Apa dia? Ya Allah. Anak dia bagi tahu abah dah makin tak ingat dah. Makin tak ingat. Dengan mak pun abah dah tak ingat. Yang abah kuat ingat ni adalah zaman kecil-kecil dia. Jadi abah ni asal nampak kereta je abah tahan. Kenapa? Nak naik sebab nak beli aiskrim. Ustaz dengar tu kan luluh rasa hati Ustazah. Sebab Ustazah kenal dia. Dia guru besar. Ya Allah. Tengok. Allah nak tunjuk kita manusia. Betapa fakirnya kita kepada Allah. Jadi biasa dah. Orang kampung tu ditahan. Kadang bawa lah riang-riang je pula naik. Dapat aiskrim kan elok belakang tu. Dia nak aiskrim. Ada seorang sahabat perempuan. Umur baru je lebih kurang 60. Allah uji tuan puan penyakit yang berkait dengan ingatan ni. Pun sama. Mulai tak ingat dengan orang yang dekat. Macam mana kita nak bergantung dengan manusia yang kadang-kadang lupa ataupun yang kadang-kadang sakit. Ini yang Allah yang Ustaz bentangkan ni apa dia? Tak ingat. Bawa pergi hospital sebab apa? Dah mulai kebimbangan juga pada ahli keluarga. Kenapa? Dah makin banyak yang tak ingat. Bukan setakat tak ingat orang, tapi kadang-kadang keluar daripada bilik tak pakai baju. Ustaz dengar tu tuan puan sampai kata Allah Akbar, ya Allah ampunlah aku ya Allah sebab tak bersyukur. Kita tak nampak nikmat Allah. Yang Allah bagi kita ni ya Allah kan? Boleh ingat. Ingat tak datang sini tadi pakai baju, pakai tudung. Ya Allah. Sebab tu Zah kata Zah ulang-ulang benda tu kat diri sendiri. Sebab apa? Kau ingat betapa kuasa Allah tu macam-macam Allah boleh buat. Segala-gala Allah boleh buat. Ingat, bersyukur. Bersyukur. Jangan selalu merungut pada sedikit kesusahan. Sebab apa? Nikmat Allah lebih luas lagi untuk